berlaku dalam sistem sekarang ni, dia sistem tengah membina apa yang kita inginkan lah, ya. Ini dia akan melakukan coding. Yang ini kalau anda pandai HTML, ya, kalau siapa pakar buat sistem, dia akan faham lah apa yang tengah dibuat ni. Tapi kita sebagai rakyat marahan, kita melihat sajalah. Dan kalau momen ni berlaku, pergilah buat iCopy ke, ya. Dan prosesnya adalah kita tunggu sehingga siap je lah proses dia. So ini yang akan berlaku lah, ya. Okey, saya nampak kat sini dia ada start date, end date. Okey, dia dah buat kan. Okey, okey, Zurin suka Mustang, menarik. So dia tengah lakukan. There you go. Okey, siap dengan pricing lagi. Saya pun tak letakkan pricing, tapi sistem ni pandai. Tapi nanti later on kalau kita rasa nak custom, kita cakap je lah dalam sistem ni. Katakanlah kita nak modify. Okey, cuba saya set. Dan bila dia dah keluar macam ni, kita boleh testing dulu. Mana kereta, siap nama penuh, nombor telefon, email, tarikh mula nak tempah, tengok sistem dia dah ada, ya. Okey, dengan ni kan, tarikh akhir, cuba kita test. Kata kalau kita ambil hari ni, kata kalau hari ni 28 bulan, kita pinjam 2 hari lah, ya. Okey.